Dinner dengan Razman? Kau gila ke? Kau rasa tu perangkap dia je lah. Kau tak rasa ke ini peluang kau? Kau boleh tanya dia apa je yang kau nak. Ya. Kau memang takkan stop kan selagi kau tak dapat Razman? Sarah kena culik. Maybe Kak Ian yang culik Sarah? Kalau kau nak selamat, kau dengar cakap aku. Razman, I percayakan you. Kalau I jadi you, I akan lebih berhati-hati dengan Kak Ian. Kau suruh aku datang sini semata-mata nak backup boyfriend kau. Kau ni kan dah macam obses sangat dengan Razman. Kau pun sama. Dia akan bagi semua keterangan dan bukti dia pada aku. Apa yang aku buat ni? Yes. You have been lying to my face. Saya yakin dia bersalah. Saya akan buktikan. Buktikan saya bersalah. Ada bukti ke?